Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ramai sekarang orang kata mengeluh mengenai dengan komisen yang diberikan oleh TikTok sehingga 38% untuk affiliate fee, commercial fee, tajam fee dan sebagainya, termasuk di Shopee jugalah. So dikira-kira mereka tidak mendapat keuntungan yang tinggi. Saya terbaca satu di Facebook lah. Dia dijual bukan 1.2 juta sales tetapi revenue dia hanyalah 20k saja. Di mana 38% keuntungan mereka diberi kepada TikTok. So ini amat menceritakan lah, sales 1.2 juta tapi beri pada TikTok dan anda mendapat 20k saja. So ini ada satu jualan yang sia-sia saja untuk saya difikirkanlah. Tetapi pada masa sama juga kita tahu TikTok memberikan orang kata sales yang bagus, namun anda harus menerima realiti bahawa anda tidak selesa dengan anda tidak menjadi kaya, anda tidak boleh jadi maju ke depan jika anda menggunakan TikTok semata. So anda harus backup. So saya mencadangkan anda menggunakan website sebagai backup anda untuk anda menjual produk anda. Di mana menggunakan website anda tidak memerlukan orang kata apa-apa bayaran tambahan. Jika ada buat domain pun dah setahun pun dah lebih kurang dalam RM80, RM90 sahaja. Dan dia adalah milik anda. Okey. So dalam masa kelas kami ini kami berikan dua jenis website untuk anda. Di mana kami berikan sales pages, memberikan anda buat sales page produk anda menggunakan Canva, dan kedua kami berikan anda membuat sebuah lagi website syarikat di mana anda boleh masukkan beberapa produk anda synchronize dengan link di Canva website di dalam website syarikat anda ni. So di dalam juga anda boleh buat artikel untuk tentang produk anda dan sebagainya. So artinya anda punya satu website company anda untuk personal branding dan branding anda, satu lagi anda punya sales pages. So anda boleh buat orang kata iklan sama ada gunakan sales pages saja atau anda buat iklan untuk anda punya website syarikat anda. So ini adalah lebih bagus di mana ini cara yang sebenarnya di mana kadang-kadang kita buat website buat sales pages saja tapi sales pages tidak menunjukkan kita punya personal branding atau branding company kita. Kita perlukan satu lagi website syarikat tu untuk kita punya branding. Kita buat artikel tentang perkembangan kita punya syarikat, perkembangan tentang kita punya produk, apa kebaikan yang lebih detail dalam kita punya artikel. Dapat yang sama juga dengan website syarikat ini, anda dapat juga menarik Google SEO untuk anda dan sebagainya. So manakala sales pages ini ada sales pages saja, dia tidak berikan apa-apa orang kata dari segi SEO sebagainya. Oleh itu anda selalu orang kata salah faham tentang sales pages saja, tapi sebenarnya anda boleh kedua-dua ni, dan ini akan berikan untuk anda. Dan pada yang sama juga dapat untuk buat sebuah backup untuk anda jika apa-apa terjadi pada TikTok, dan jika anda rasa tak nak mau kata buat projek di TikTok lagi, tak nak jual di TikTok, rugi, bukan rugilah, untung rendah, anda boleh beralih ke website. Lebih baik gunakan 38% bayaran yang anda beri kepada TikTok, anda buat marketing, promosikan website anda. Atau anda akan sama-sama TikTok dan juga website sebagai backup. Ini adalah untuk kembangkan website anda pada saat akan datang. Ini adalah amat penting. So jika anda berminat, anda dapatkan link di bawah ini. Kami berikan kelas yang cukup padat, lebih kurang 70 jam tutorial kami berikan untuk anda, di mana kami berikan blogspot dan juga Canva, dan pada sama juga kami berikan juga bagaimana membuat Facebook Ads menggunakan objektif traffic dan sebagainya untuk anda, serta juga kami berikan banyak kata template Canva untuk anda buat promosi produk anda. So ini adalah satu atau masterclass website ultimate yang kami berikan dari semua produk kami gabungkan jadi satu khas untuk kami pada tahun 2026 ini, untuk kami berikan pada kesemua yang berminat anda dapatkan website yang lengkap untuk anda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila minat boleh klik di bawah ni. Okey.